That's why Rahmat selalu nasihatkan, jika anda berminat untuk nak beli kereta, jangan dalam online. Okey, dia begini, dia ada etika dia. Dalam online, anda hanya gunakan kemudahan online tu untuk tujuan anda nak buat survey saja. Anda nak shopping, nak cuci mata, tengok kereta ni kat mana, harga berapa, kedai mana jual, itu saja. Tapi bila start anda nak kena bayar atau anda nak beli, anda kena pergi ke kedai tu, anda kena tengok sendiri kereta tu. That's why kita ni di Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia, dia terlepas pandang dalam aspek etika untuk membeli dalam online. Sebenarnya pun bukan salah dia, dia tak tahu benda ni benda yang baru. Jual beli dalam online ni satu dunia yang baru, satu cara perniagaan jual beli yang baru bagi kita. Jadi apa yang kita nampak, kita percaya. Kau duk ingat, kau kan selalu beli makanan, order je sampai. So pada pada pemikiran anda, beli kereta pun macam tu. Sebenarnya salah. Konsep membeli kereta tidak boleh dalam online. Anda dengar betul-betul apa Rahmat cakap. Ramai orang kena tipu dalam urusan jual beli kereta dalam online. Dalam online ni, paling banyak kes yang dilaporkan yang kena tipu beli dalam online ialah bila orang nak beli kereta. Itu yang pertama. Yang kedua, beli motor. Yang ketiga, beli emas. Yang keempat, beli handphone. Ini adalah empat produk yang biasanya scammer guna pakai untuk scam orang dalam urusan jual beli dalam online. That's why kalau anda nak beli kereta, atau anda nak beli motor, atau anda nak beli handphone ataupun emas, anda tengok dalam online, jadikan itu hanya sebagai katalog sahaja. Buat untuk kau survey dan cuci mata, cukup. Kau nak survey market, survey harga, sini murah sikit, sini mahal sikit, okey, aku nak ambil yang murah lah. Apa yang anda patut buat, anda hubungi kedai ataupun syarikat sebenar yang jual barang yang anda nak beli tu. Tanya dia, cik kat mana, kedai cik kat mana? Kedai saya dekat sekian-sekian tempat. Apa yang kau perlu buat, kau kena pergi tempat tu, kau kena pergi kedai tu untuk tengok depan mata. Kau dah tengok, baru kau boleh bayar. Selagi kau tak pergi kedai dia, selagi kau tak tengok barang yang kau nak beli depan mata kau, barang apa? Kereta, motor, emas dengan handphone tu depan mata kau, selagi tak tengok, kau jangan bayar.